you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Faudah binti Faizal dan hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Sebelum itu, mari kita faham terlebih dahulu apakah maksud implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran. Implikasi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP membawa maksud, kesan atau pengaruh teori, pendekatan atau prinsip terhadap cara seorang guru itu merancang, melaksanakan dan menilai proses PDP. Dalam arti kata lain, teori pembelajaran membantu guru untuk menentukan cara yang paling berkesan untuk mengajar dan membantu pelajar untuk belajar dengan baik dan bermakna. Dalam bidang pendidikan terdapat pelbagai teori, antaranya adalah teori konstruktivisme, teori tingkah laku dan teori kognitif. Setiap teori memberi panduan kepada guru untuk memilih pendekatan yang sesuai dalam kelas. Sebagai contoh, teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran aktif dan penerokaan kendiri. Ini bermakna murid tidak hanya mendengar penerangan guru sahaja, tetapi mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti seperti perbincangan berkumpulan, eksperimen ataupun projek. Hasilnya, murid lebih memahami dan mengingati apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Ini merupakan infografik implikasi pengajaran dan pembelajaran. Sekarang mari kita lihat implikasi kepada pengajaran iaitu peranan guru. Pertama, guru perlu merancang PDP mengikut teori atau pendekatan yang sesuai. Ini penting supaya aktiviti yang dijalankan menepati tahap dan keperluan murid. Yang kedua, guru perlu menggunakan strategi ataupun PBM iaitu bahan bantu mengajar dan penilaian yang berkesan. Contohnya, guru boleh menggunakan video ataupun kad imbas ataupun aktiviti permainan untuk menarik minat murid. Ditekankan keperluan guru untuk menggunakan teknologi dalam menyediakan bahan bantu mengajar seperti platform digital dan media bagi meningkatkan keberkesanan PDP. Yang seterusnya, guru perlu bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai penyampai maklumat sahaja. Maksudnya di sini, guru perlu membimbing murid untuk berfikir secara kritikal dan mencari jawapan sendiri, bukan setakat menerima atau bergantung kepada guru untuk mendapatkan maklumat. Apabila guru memainkan peranan ini, PDP akan lebih menyeronokkan dan berpusat kepada murid. Yang seterusnya, kita lihat implikasi kepada pembelajaran iaitu kesan kepada murid. Yang pertama, murid dapat belajar secara aktif dan bermakna, bukan setakat menghafal fakta. Mereka juga dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Contohnya ketika melakukan aktiviti kumpulan ataupun eksperimen. Selain itu, murid akan memupuk sikap positif terhadap pembelajaran. Mereka akan menjadi lebih berdikari, kreatif dan yakin diri. Ini menunjukkan bahawa apabila guru menggunakan teori yang betul, yang sesuai, pembelajaran murid akan menjadi lebih berkesan dan bermakna. Mari kita lihat satu contoh situasi. Situasi tersebut berbunyi seorang guru menggunakan teori konstruktivisme semasa mengajar subjek sains. Daripada hanya menerangkan konsep tenaga, guru meminta murid untuk melakukan eksperimen sendiri untuk melihat bagaimana tenaga tersebut berubah menjadi bentuk. Semasa aktiviti ini, murid berbincang, membuat pemerhatian dan mencatat hasil. Melalui pengalaman ini, murid akan membina pengalaman sendiri dan pembelajaran menjadi lebih mendalam. Inilah yang dimaksudkan dengan pembelajaran aktif dan bermakna. Secara kesimpulannya, implikasi kepada PDP sangat penting kerana ia membantu guru merancang PDP yang sesuai dengan keperluan murid dan pada masa yang sama membantu murid untuk menjadi aktif, kreatif dan berfikiran kritis ataupun kritikal. Dengan memahami implikasi ini,
guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan murid pula dapat menikmati pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih. Ini merupakan kuis bagi topik ini. Anda diminta untuk menjawab kuis tersebut.